Sekarang korang cuba bayangkan dalam keadaan yang korang sangat susah, sangat perlukan duit, ada kawan, family dan juga kenalan korang yang hulurkan duit RM50 dekat korang. Korang rasa apakah perasaan korang waktu tu bila korang terima duit tu? Mesti korang akan rasa sangat-sangat gembira, sangat-sangat bersyukur dan sangat berterima kasihlah kepada si pemberi tu, family ke, kawan ke, betul tak? Dan duit RM50 tu walaupun tak adalah besar amountnya, tapi dari segi nilainya waktu tu sangat-sangat besar. Dan cuba kita tengok pada konteks yang berbeza. Korang tengok apa yang saya share kat dalam video ni. Sekejap, saya zoom sikit. Korang boleh nampak RM50,000. Hari ini papasan sakit kritikal sebanyak RM50,000 telah dikreditkan ke dalam akaun klien kepada manager saya ni lah. Nak dikatakan betapa happynya, walaupun bukan klien sendiri, kita tengok tu kita rasa sangat happy, betul tak? Sebab sedikit sebanyak kita telah meringankan beban dia. Dan cuba kita letakkan posisi kita ni dekat tempat klien tu, di mana dia dah tahu dia ada breast cancer stage 3. Dan waktu tu apa je yang ada dalam pemikiran dia? Yes, tak lain dan tak bukan, dia hanya memikirkan untuk menjalani rawatan harian agar dia cepat sembuh. Dan waktu tu dia tak memikirkan benda lain dah. Dia tak fikirlah nak pergi kerja ke, nak memasak ke dan sebagainya. Dia hanya fokus untuk dia sembuh saja. Dan cuba korang bayangkan dalam keadaan klien ni menghidapi breast cancer stage 3 dan waktu tu dia menerima pampasan RM50,000. Korang rasa bebanan dia tu berkurang ke sangat berkurang? Yes, of course memang sangat berkurang lah. Banyak benda boleh digunakan dengan wang RM50,000 tu. Kalau kita fikirkan kan, nak sediakan RM50,000 tu dengan gaji semasa kita sekarang ni, agak-agak berapa lama kita nak ada? Rasa-rasa agak lama jugalah nak kumpul RM50,000 tu. Jadi ini adalah contoh klien yang bijak. Dan ini adalah istilah yang kita panggil peace of mind. And this is the beauty of takaful. Kita tak pernah dan tak boleh pun menjangkakan bila kita akan sakit, bila kita akan ditimpa musibah. Cumanya dari sudut pengurusan risiko tu, kita dah bersedia lebih awal. Tapi dari sudut perlindungan, syarat utama adalah sihat. Dan itu adalah paling utama. Sebagai ejen, segala polisi klien yang diamanahkan dekat diri kita ni, kita akan pastikan, kita akan pegang, kita akan jaga dia sampai segala urusan tu selesai. That's why guys, korang yang masih belum ada apa-apa perlindungan dan korang masih lagi tercari-cari apa plan yang bersesuaian dengan bajet dan juga keperluan korang, korang boleh kontak saya ataupun korang boleh kontak tim yang saya tag dekat dalam video ni. Saya Aminuddin, Takaful Advisor anda.